Okey. Ni selesai dah. Hari ni selesai. Ni perkara yang perlu ada. Nak bagi sempurnanya semaya. Sebelum nak bagi sempurna semaya. Ni perkara sebelum. Nak bagi sempurna semaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ni nombor ni lah dah. Gapo kita nombor ni? Iaitu nak sempurna, nak sempurna bagi semaya ni kena ada apa? Sebelumnya semaya itu kena apa? Niat yang sempurna. Niat yang sempurna. Lagu mana kita nak mendapat niat yang sempurna? Nak dapat kesempurnaan niat sebelumnya semaya. Lagu mana nak dapat kesempurnaan itu? Ia ada tiga bahagi pula, tiga macam pula, tiga kategori pula. Gapo benda? Yang pertama, kita kena gapo? Kena ingat di dalam hati. Kena ingat di dalam hati bahawasanya kita ni nak semaya. Semaya gapo? Kena ingat dalam hati. Kalau semaya fardu, kena ingat semaya fardu. Kalau semaya sunat, kena ingat semaya sunat. Lepas tu kena ada ta'arud, kena ada kosak dengan ta'yin. Kena ada kosak dengan ta'yin. Sahaja aku semaya fardu zuhur, fardu ta'arud. Contoh nak ta'yin, kena zuhur. Waktu gapo zuhur? Contohnya asar, gorek misalnya. Begitulah. Kena ada kosak ta'arud ta'yin. Kena ada tiga perkara tu. Di dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram tu. Yang berlapas niat tu sunat sahaja bagi masa kita. Yang jadi wajibnya mana? Iaitu ketika takbiratul ihram. Kena niat ketika tu. Kalau jadi makmum kena tambah jadi makmum lagi. Kalau jadi makmum. Kalau kalau imam sunat sahaja, tapi kalau dia tak niat, tak jadi imam, maka tidak mendapat fadilah Jumaat. Kalau makmum tu wajib. Sekalipun semaya fardu biasa. Manakala imam kalau semaya Jumaat wajib kena niat jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam, tak sah. Kerana apa? Kerana Jumaat tu wajib berjemaah. Apa tu? Lepas tu yang kedua, nak bagi sempurnanya ni niat kita ni, iaitu kena hadir dalam hati. Kena hendaklah dalam hati kita tu rasa gegung, rasa takut. Takut kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ketika semaya tu kita nak ngadak apa? Ngadak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengadak manusia, mengadak orang-orang besar, mengadak raja-raja, kita rasa apa? Rasa gerung. Nak kelih dia pun rasa takut. Betul tak? Takutnya kena humbai dalam jaga dan sebagainya. Tapi lebih-lebih lagi kalau mengadak Allah Subhanahu Wa Taala, kena rasa lebih gerung, kena rasa lebih takut, kena rasa hina diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita rasa takabur, jangan rasa sombong, jangan rasa riak, jangan rasa kita di akhirat diri dengan amalan kita. Jangan sampai gitu mo. Tu. Lepas tu yang ketiga, nak bagi kesempurnaan niatnya kena yang ketiga gapo benda? Iaitu hendaklah hati kita kosong, hendaklah kita mengosongkan hati kita daripada benda lain, melainkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk fikir bahawasanya kita ni duk sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan duduk mikir benda lain. Kalau marilah sikit kita hapus lalu. Ayat kata kita mikir kita ni duduk dalam semaya ni. Mari ni syaitan nak masuk ni. Pak kita tepih lalu. Jangan lama-lama duduk dalam hati kita ketika kita maya tu. Jangan lama-lama. Kita kena tepih lalu. Syaitan hembuh kat tu, kita hembuh kat tu. Biar jet atas belepak dia, atas belekak dia. Tu biar sampai gitu mo. Tu. Jadi nekara selesai dah untuk hari ni. Secara ringkas tentang kesempurnaan. Nak dapat sempurna sebelumnya semaya. Kira tak apa ni?
Kalau kita belajar dulu kan, yang pertama kena ada ilmu. Ilmu pula ada 3 perkara. Kena tahu tentang semaya itu semaya fardu. Lepas tu kena tahu wudu dan sebagainya lah. Lepas tu yang ketiga kena tahu kesempurnaan wudu. Lepas tu kesempurnaan pakaian. Lepas tu kesempurnaan masuk waktu. Lepas tu kesempurnaan menghadap kiblat. Dan juga yang terakhir kesempurnaan niat tu sendiri. Nekara kesemuanya. Jadi kalau nak tahu, nak ingat gapo, nak tengok peribahasa, boleh tengok video-video lepas. Video-video lepas. Ambo buat gapo ni? Buat tajuk dah kesempurnaan gini. Dapat tak? Assalamualaikum. Papa Roger.